Saya tak kisah orang nak masuk scam. Saya kisah ialah kalau penyimpan emas, saya kena bagi tahu dulu. Dia nak masuk scam, itu hal dia. Saya terkilan kalau saya tak bagi tahu. Okay? Jadi orang yang pencet, ingat lepas 30 tahun ada duit yang banyak, ketika tu tak ada ilmu, waktu tu duit tu akan habis. KWSP akan habis. Duit pencen kerja bertahun-tahun akan habis. Selalunya orang pencen duit dia habis kat mana? Invest. Labur sana, labur sini. Letak duit dalam SB, tabung haji KWSP, tak seksi. Sikit sangat. Pergi masuk skim sana, skim sini. Tuan-puan, kalau tuan-puan tak ada ilmu, ni yang pencen lah, ayah-ayah dan abang-abang kita ni. Tak ada ilmu, duit tu letak SB, tabung haji KWSP cukup. Bagus dah. Kalau tak ada ilmu, jangan main agak-agak dan rasa-rasa. Cuba kena ingat, setiap kali duit tu nak keluarkan daripada SB, tabung haji KSP, nak letak tempat lain, kena ingat. Kalau tuan-puan sanggup tak lebur duit tu? Kalau tuan-puan tak sanggup lebur, jangan labur. Tuan-puan, kaya penting. Yang lebih penting, tak jatuh miskin. Jadi kaya tu penting. Yang lebih penting, tak jatuh miskin. Effort kita 30 tahun tu, jangan burn macam tu saja. Okay? Kalau orang tanya nasihat saya bagi nasihat. Banyak orang dia tak percaya. Dia ingat, nak suruh beli emas dia je tu. Saya nak, macam mana nak cakap macam mana? Okey, terima kasih. Sikit lagi saya nak habis. Banyak orang saya bagi nasihat. Saya dah lama tu pun. Saya ikut nasihat saya, insya-Allah saya tak miskin tu pun. Saya kaya, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dalam video saya dah masuk penjara, keluar penjara. Alhamdulillah tak miskin. Cerita saya ni macam main monopoli. Tuan-tuan tahu game monopoli? Bina harta, lepas tu cabut kad set, Allah masuk penjara. Masuk penjara. Tapi harta banyak. Sama kita duduk dalam penjara tu, kita ada harta. Harta kita buat duit. Keluar penjara, duit banyak. Lagi banyak pada sebelum masuk penjara, tuan-tuan. Yelah, duduk dalam penjara tak belanja kan. Duit masuk saja. Keluar penjara. Macam game monopoli tu, tuan. Ni real cerita monopoli. Kita tak nak lah masuk penjara. Dah nasib kita nak macam mana. Buat baik masuk penjara. Okey. 5 ke 10 tahun kalau tuan-puan makan gaji, kata tuan-puan invest dalam property. Hartanah. Tapi kena ada ilmu tuan-puan, dengan ilmu beli hartanah dengan ilmu. Tuan-puan boleh pencen 10 ke 15 tahun. Tuan-puan, kenapa saya boleh cakap 10 ke 15 tahun? Ini saya bertanya kepada rakan saya lah. Guru hartanah nombor 1 Malaysia, Tuan Faizal Rizwan. Saya tanya dia, Tuan, buat kita ada buat kerjasama, kalau invest dalam property ni, berapa lama boleh dapat passive income sekian-sekian? Dia kata at least 10 tahun. At least 10 tahun. At least 10 tahun ni maksudnya melabur dalam property dengan ilmu. Ada duit, simpan dulu. Dengan simpan dalam bentuk emas, invest dalam property. Okay. Yang tak akhir ialah 3 ke 5 tahun. Ini tuan-puan bersama dengan Public Gold. Bersama dengan 5G, G100 dengan 5G Associate. Sebab apa? Tuan-puan tak perlu ulangi kesilapan yang saya pernah buat. Saya sebagai founder, semua kesusahan yang pernah saya lalui, saya dah buang dah. Semua kos yang mahal saya bayar, tak ada dah. Tuan-puan, sepanjang saya membina 1 juta yang pertama, saya tak pernah berpeluang hadir kelas 1 juta pertama tak perlu bayar. Saya tak pernah, tuan-puan. Kalau kelas masih ni, mesti tuan-puan kena bayar mahal. Lepas tu dia upsell lagi. Betul tak? Hari ni tak ada upsell tau. Belajar, dapat ilmu. Tuan-puan rasa kami ni bermanfaat, datang lagi belajar. Datang lagi belajar. One day, kita buat seminar membina 1 juta yang pertama. Kali kedua, dia keningau. Mudah-mudahan tuan-puan adalah sebahagian daripada testimoni kejayaan. Mudah-mudahan. Okay. Jadi tuan-puan, itulah lebih kurang ringkas yang saya sempat share dengan masa yang diberikan. Datang lagi program-program kami yang kami adakan. Mungkin ada seminar kaidah dengan emas di sini. Kita ada program online. Datang. Yang berminat nak peluang, explore peluang jadi dealer. Explore. Okay. Kita capai kejayaan yang luar biasa. Sebahagian di depan ni adalah orang pencen. Tuan-puan rasa orang pencen ni macam mana? Agak-agak rupa dia. Buban kan? Buban dah tua, main dengan cucu. Saya nak siapa leaders kat ni, semua bangun leaders. Bangun. Ini semua orang pencen. Tuan-puan tengok ni. Ini umur anak-anak kita, adik-adik kita. Pandang belakang.
Anak-anak kita, adik-adik kita je umur ni. Okay? Okay, terima kasih duduk. Sebab apa tuan-puan? Mereka ni kebanyakannya follow saya umur 18-20 tahun lagi. Umur 20-an, 30-an, pencin lah. Besok sebahagian pergi menyelam, masuk laut, sebahagian naik kat gunung. Orang pencin, aktiviti orang pencin. Tuan-puan, kalau tuan-puan pencin 60 tahun, saya cerita orang muda orang lama jangan kecil hati Orang muda jangan target pencin 60. Kita pencin 20-an, 30-an, 40-an. Dah pencin boleh naik lagi Gunung Kinabalu. Macam tu. Okay? Pencin boleh pergi. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh explore dunia. Okay? Saya nak lihat kejayaan tuan-tuan dan puan. Saya sebagai founder G100 Network yang terbesar dalam public goal, kita sediakan program-program latihan. Kita tak buat duit dengan training. Kita nak tengok tuan-puan berjaya. Tuan-puan simpan emas, kita dapatlah insentif sikit. Tapi apa yang lebih penting ialah kita nak bantu ubah hidup masyarakat kewangan yang lebih baik bersama Public Good. InsyaAllah. Success is predictable. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.